Op Hazard 3.0, rekod nilai rampasan hampir 600 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Polis mengeluarkan amaran keras kepada orang awam supaya tidak melindungi atau bersubahat menyembunyikan seorang orang kena tuduh OKT warga Pakistan yang meloloskan diri semalam. Suspek Muhammad Hassan, 24 tahun, melarikan diri daripada kawalan polis sebaik tiba di Padang Kawat Penjara Sungai Buloh selepas selesai prosiding mahkamah. 582 juta ringgit nilai rampasan dan sitaan sisa elektronik e-waste dan produk akhir menerusi Op Hazard 3.0 yang dijalankan di 110 lokasi di seluruh negara pada Isnin lalu. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, operasi berskala nasional itu menyasarkan lokasi yang masih aktif menjalankan kegiatan tersebut. Saudara, sekian berita tengah malam. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, selamat malam dan salam Malaysia Madani.